Hari ni nak basuh dalam sungai. Kita nak buat sup untuk apa? Steamboat. So kita nak tumis dulu bahan-bahan sup base. Sejuk. Tu bagian akar ni. So lepas basuh kita potong bawang. Kita tunggu minyak ni panas. Lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Akar ketumbar. Bau dia pun dah macam sedap lah. Kita tambah air sekarang bagi habis. Kita nak masukkan secukup rasa. Tambah pepper. So kita nak tambah garam sedikit. Kita nak tambah satu cubit ni. Hari ni kita tambah ekstra dalam sukiya kita ada itik. Okey, jom. Kita start bersukiya. Oh. Sekejap.